bengkel istimewa dan semua. Lama dah Ustaz tak buat bengkel rawatan. Ni Asma Sabda. Asma Sabda Api tu semua. Yang mana ada amalan ni, kaedah ni, kaedah ni ada kaedah rawatan. Kalau anda sebagai tukang urut, anda mu'alij, sebagai perawat apa semua, ni bagus sebagai satu amalan tambahan untuk anda. Dan kalau tukang urut apa semua bagus. Amalan ni tu semua memang sepatutnya dimiliki oleh anda semua kerana dia cukup ampuh. Amalan cukup ampuh semua. Yang mana insya-Allah kalau anda hanya gunakan sentuhan tangan anda, insya-Allah akan sembuh pesakit-pesakit yang datang jumpa anda. Tapi syarat anda kena amal secara istiqamah. Penyakit sama ada penyakit medical ataupun non medical. Macam kalau medical ni macam sakit jantung, sakit buah pinggang apa semua. Kalau non medical benda spiritual dah semua. Okey. Dan juga dah semua insya-Allah dengan kaedah yang anda amal, kalau anda kena amal apa semua, insya-Allah ucapan dengan tempelan tangan, maksud anda dengan letak tangan saja tu semua. Letak tangan saja, insya-Allah akan mujarab macam ni. Ini beritahu kan ada tata caranya bagaimana kita nak amalkan. Insya-Allah Ustaz akan kongsikan juga kalau pakai air pun sama dia semua. Air tu diminum apa semua, insya-Allah akan dengan bacaan ayat sabda api tu, insya-Allah anda air tersebut akan jadi air penawar. Jadi apa-apa anda, kalau anda nak jadi. Kalau boleh setiap rumah ada seorang yang boleh buat keadaan ini. Ini anda tak perlu pergi belajar rawat sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kan. Ini ada satu keadaan amalan yang Ustaz nak kongsi kepada anda, iaitu Asma Sabda Api.